Dia kata dia berniat nak pergi makan orang kampung, jamu pokok ni. Faham lagi? Dengar baik-baik. Kalau kita berniat, itu bukan nazar. Nazar ni mesti talafuz, kena lafaz. Faham? Sebut di mulut, aku bernazar memberi makan penduduk kampung jambu pokok seekor lembu, contoh. Faham? Itu sah nazar. Kalau aku niat dalam hati saja, hadir niat nak pergi makan orang kampung seekor lembu, maka itu tidak wajib tunai, sunat tunai. Faham lagi? Sunat tunai. Dan kalau dalam nazar kita sebut nama, kita sebut kita nak makan juga, maka kita boleh makan, anak bini boleh makan. Contoh, kalau aku baik, aku balik daripada, boleh keluar daripada hospital, aku bernazar nak jamu makan orang kampung aku jambu pokok, dan aku makan juga. Kalau kata aku makan juga, dia boleh makan retek, anak bini dia boleh makan retek, yang dia wajib tanggung nafkah. Tapi kalau dia tak sebut gitu, kalau aku boleh keluar hospital, aku nak jamu orang kampung jambu pokok makan seekor lembu, dia tak boleh makan, anak dia tak boleh makan, bini dia tak boleh makan. Kalau makan, haram. Jadi kali kita nak marahikan bersama, sebut juga dan aku makan sebahagian daripada